Cuba tengok air terjun ni. Jernih je kan? Tapi tengok yang ni pula. Dah macam air teh. So macam mana boleh jadi macam ni sini. Geng Geo Nak Story. Air terjun yang jernih ni biasanya datang direct dari mata air gunung. Punca air ni selalunya akan lalu kawasan batu granit atau kapur, jadi tak banyak lumpur dan daun-daun reput. Air jenis ni clear sebab tak bawa banyak partikel. Kadang-kadang boleh nampak sampai ke dasar. Bonus lagi, warna biru lembut tu muncul sebab pembiasan yang berlaku daripada cahaya matahari, bukannya sebab ada chemical pun. Tapi kalau air terjun yang jadi warna teh ni, itu selalunya sebab air tu akan lalu kawasan tanah gambut atau hutan yang tebal. Daun-daun gugur, kayu reput, akar pokok, semua tu akan lepaskan bahan organik yang dipanggil tannin. Inilah punca yang bagi warna perang keemasan persis teh tarik tu. Tapi jangan salah faham, air ni tak semestinya kotor. Itu sebenarnya warna natural dari alam semula jadi. Semua ni faktor semula jadi bergantung pada lokasi dan jenis tanah. So, air terjun jernih atau air terjun macam teh ni, dua-dua ada cerita dia sendiri. Jernih bukan confirm bersih, teh pun bukan confirm kotor. Alam semula jadi ni memang unik. Setiap tempat ada identiti dia. Dapat something?